Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, dapat kita lepak-lepak santai di pagi ini sambil kita berkongsi ilmu sedikit tentang zakat ni. Selawat dan salam junjungan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, selalunya bila kita sebut tentang perkataan zakat ni, kita akan teringat tentang puasa. Sebab apa kita tengah puasa? Sebab kita dah terbiasa. Waktu kita kecil lagi, kita biasa tengok mak ayah kita, datuk kita pergi ke masjid bayar zakat fitrah. Alhamdulillah pada tahun ini zakat fitrah di wilayah Persekutuan Labuan, kadarnya adalah ada 3 kadar yang telah ditetapkan, iaitu RM8, RM15 dan RM25. Tapi hakikatnya kawan-kawan semua, rukun Islam ketiga ini bukan setakat zakat fitrah saja. Dia ada zakat yang lebih besar lagi, iaitu zakat harta. Zakat harta ni luas, dia merangkumi berbagai sumber-sumber pendapatan kita, antaranya zakat pendapatan, zakat simpanan kita, zakat emas, zakat carry BSP. Dia bukan setakat zakat fitrah saja. Zakat harta ni dia ada banyak pecahan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pesan masa hantar sahabat baginda Muaz bin Jabal ke Yaman. Pesan Nabi ni macam ni lah, lebih kurang ya. Bagi tahu dia orang, Allah wajibkan ambil zakat daripada orang-orang kaya di sana dan pulangkan balik agihan tersebut kepada orang-orang miskin di kalangan sana juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nampak tak konsepnya? Zakat ni sebenarnya sistem perkongsian kekayaan di dalam Islam. Kita ambil sedikit daripada orang kaya 1/40, 25% untuk kita agihkan kepada asal-asal di tempat yang tersebut. Kita ambil di wilayah Persekutuan Labuan ni, kita kutip zakat di wilayah Persekutuan Labuan, kita agihkan di wilayah Persekutuan Labuan juga. Kita balik ke tempat, bila tadi kita dah flashback ke zaman Nabi, kita balik tempat moden ni lah pada zaman sekarang ni. Alhamdulillah, Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan telah mengagihkan dana zakat sebanyak 3.3 juta kepada asnaf-asnaf untuk memuliakan Ramadan ini sebagai persiapan untuk Ramadan kali ini. Sebanyak RM500 yang dimanfaatkan seramai 6,600 orang asnaf di Labuan sahaja. Kalau dicampur di wilayah Persekutuan yang lain lagi banyaklah, tapi di Labuan ni sahaja ada 6,600 orang yang telah menerima manfaat tersebut. Alhamdulillah. Jadi kami di Pusat Pengurutan Zakat ni ingin menyeru kepada semua masyarakat Labuan untuk kita tunaikan zakat, bukan sekadar zakat fitrah, tapi tunaikan zakat harta di kaunter PPZ Mawib. InsyaAllah kaunter PPZ Mawib akan beroperasi sepanjang hari bermula 8.15 pagi sehingga 4.30 petang. Sabtu Ahad pun kita buka, cuti umum pun kita buka. Yang ini untuk memudahkan semua masyarakat Labuan untuk kita tunaikan zakat. Jadi tidak ada alasan lagi lah. InsyaAllah zakat fitrah pun ditunaikan, zakat harta pun tunaikan. Pergilah di kaunter untuk berjumpa dengan amil-amil kami, pegawai-pegawai kami untuk kita taksirkan balik harta-harta kita sama ada perlu dikenakan zakat ataupun tidak. InsyaAllah di mana sekiranya kita mengeluarkan zakat, keberkatan harta tu akan Allah peliharakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.